Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah baik. Syukur kita semua kepada Allah kerana Allah Ta'ala izin lagi kita duduk bersama dalam program Tadarus Tadabbur Surah Fatihah. Kenapa masih lagi Tadarus Tadabbur Surah Fatihah? Sebabnya majoriti kita sudah pun membaca Surah Fatihah melebihi 300,000 kali. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar rakaman ini, ada yang sudah membaca Surah Fatihah ni dalam hidup dia 250,000 kali. Ada yang muda sikit, ada yang sudah membaca Surah Fatihah sebanyak 200,000 kali. Banyak sungguhlah kita sedang baca surah Fatihah. Wajarlah kita ambil tahu apa yang kita baca. Maka hari ini saya masih mengajak sahabat-sahabat semua untuk tadarus surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya daripada 5 kalimah. Yang pertama bi, yang kedua ismi, yang ketiga Allah, yang keempat Ar-Rahman, yang kelima Ar-Rahim. Bila ada 5 kalimah itu barulah jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk tumpukan kepada kalimah yang ketiga iaitu Allah. Jadi boleh tak sahabat kita Tuan Haji Tajudin bawa pada kita pada hari ini mana-mana ayat yang di dalamnya ada kalimah Allah. Boleh Tuan Haji? Boleh. Saya akan bawa satu ayat yang di dalamnya ada kalimah Allah. Ianya dari surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 77, muka surat 12, pada baris 1. Itu dia. Hari ini sahabat kita nak membaca satu ayat yang di dalamnya ada kalimah Allah. Ianya dari surah Al-Baqarah. Bila kita sebut surah, kena sebut surah yang berapa. Jadi surah Al-Baqarah surah 2. Ayatnya 77. Muka suratnya muka surat yang ke 12. 12. Letak pula barisnya baris yang pertama atau atas sekali. Belah kiri. Apakah sahabat-sahabat semua sudah jumpa ayat itu? Dipersilakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamu anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 77 muka surat 12 pada baris 1. Tidakkah ya'lamu, mereka mengetahui, anna iaitu sesungguhnya Allah, Anna Allah, sesungguhnya Allah, ya'lamu mengetahui, ma apa yang mereka rahsiakan, ya. Wama dan apa yang mereka yu'linun mereka nyatakan. Tidak. Kalau sekali panjang sekali, dia baca sekali lagi pula. Okey, panjang dia punya. Dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ayat ni clear lah. Okey, tuan saya ulang lah. Untuk makluman sebelum nak terus saya translate yang ini. Saya nak kan lebih mahir lah. saya fikir saya nak supaya lebih mahir lah. Lebih mahir. Jadi tanya. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, bagi tuan saya ulang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Maksud firman Allah ayat 77 surah Al-Baqarah, dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sahabat-sahabat semua clear ayat ni. Cuma dia letak tu, letak di depan dia tanya. Semuanya kenyataan ini Allah Ta'ala tu tahu apa yang dia membuat, buat secara terang-terang, secara sembunyi atau terang-terang. Cuma dia kata dia ni tak tahu ke? Nampak ayat Allah Ta'ala tu. Yang dia boleh kata ya, tak pada awal lah pun boleh. Yang alamuna maknanya apa ni annallah terus boleh juga. Maknanya terus Allah Ta'ala tu ia mengetahui apa yang mereka sembunyikan atau mereka zahirkan. Cuma dia letak di depan supaya kita fikir. Dia mana tak tahu ke? Bahawa Allah tu ia mengetahui apa yang mereka buat sembunyi-sembunyi atau mereka buat terang-terangan. Sahabat-sahabat semua, ayat ini ada yang bersamaan dengannya ni. Ada Cik Din ada jawapannya. Kalau ada ayat lain yang bersamaan dengan ayat 77 surah Al-Baqarah surah 2. Ada? Tolong khabar daripada mana? Surah berapa, ayat berapa? Ayat yang bersamaan dengan ayat 77 surah Al-Baqarah ada disebut dalam surah Al-An'am, iaitu surah 6 ayat 3 muka surat 128. Tu dia. Tu dia. Sebab kita, Cik Din sudah beritahu pada kita. Ayat yang dibaca tadi, yang Allah Ta'ala tu mengetahui apa yang mereka tu kita jugalah. Yang mereka buat secara sembunyi-sembunyi atau secara terang nyata. Ada lagi diulang dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ayat yang ketiga. Duduk di baris yang ke muka surat 128. Di baris 6 hingga 7. Jadi sahabat-sahabat semua, tolong pergi pada muka surat perkenaan. Adakah sahabat-sahabat sudah jumpa ayat tu? Jadi ni macam mana jumpa dah? Okey, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat ketiga. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan dia mengetahui pula apa yang kamu lakukan. Ayat ni kena daripada diri kita, sahabat-sahabat semua. Jadi ulang cikgu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ketiga. Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan
dan ia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Tengok sahabat-sahabat semua, Allah Ta'ala yang kita baca mula tadi dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 77, dia tanya dulu. Dia ni tak tahu ke? Kan? Allah Ta'ala ni dia mengetahui apa mereka buat secara sembunyi atau buat secara terang-terangan. Ini ayat kenyataan pula. Dia khabar bahawa Allah itu disembah di langit dan di bumi. Kemudian dia bagi tahu balik. Ya lamu sirrakum. Ni kamu pula. Dia kata dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan atau kamu zahirkan. Perbuatan kamu tu. Dia tambah lagi. Wa ya'lamu ma taksibun. Apa saja yang kamu buat dia tahu. Tu dia. Nampak Allah Ta'ala ulang kat kita. Supaya kita sedar. 24 jam kita dalam pemerhatian Allah Ta'ala. Itu dia. Sahabat-sahabat semua, diulang kita sudah membaca ayat pertama sebab kita nak cari ada kalimah Allah dalamnya. Ada di dalam surah 2 surah Baqarah ayat 77 yang Allah Ta'ala tanya, dia ni tak tahu ke yang Allah tu dia mengetahui apa yang mereka buat secara sorok-sorok, sembunyi-sembunyi dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan. Kemudian diulang lagi bahawa Allah Ta'ala itu disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan kamu zahirkan. Dia juga mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi sahabat-sahabat semua, saya nak mengajak sahabat-sahabat semua supaya sentiasalah berhati-hati apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kerjakan. Jadi apakah ayat yang menerangkan setiap perbuatan kita direkod oleh para malaikat? Cik Aziz ada jawapan dia? Ada. Ayat mengenai setiap perbuatan kita sentiasa di dalam pemerhatian malaikat. Ada disebut dalam surah Al-Infitar ayat 82. Surah 82 ayat 10 hingga 12. Muka surat 58. Muka surat 587. Jadi sahabat-sahabat dengar ya, perhati betul-betul. Yang ini kita sedang direkod, divideokan oleh para malaikat. Sekarang ni. Ini kita dengar betul-betul, perhatikan daripada surah Al-Infitar, surah yang ke-82 ayat 10 hingga 12. Muka suratnya 587. Kita dengar betul-betul walaupun ayat ni pendek tetapi semua dah jumpa ya. Dipersilakan Jajis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah berfirman dalam surah 82, surah Al-Infitar, ayat 10 hingga 12. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Clear Oleh kerana ayat ni penting, Cik Man tolong ulang baca. Tolong ulang baca. Nanti balik ni terus khabar oleh keluarga kita. Malaikat sedang mencatat. Kita tengah relax ke, tengah buka handphone ke, tengah tengok TV ke, tengah basuh pinggan ke, tengah cemang jiran ke, semua dah catat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun.
Allah berfirman pada surah Al-Infitar, surah 82 pada ayat 10, 11 dan 12. Padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Lagi ditugaskan menulis amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Bagi last kali Iqbal, ulang lagi. Baca terang dan nyaring dan terjemahan terang dan nyaring. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإن عليكم لحافظين Wa inna 'alaikum lahafizin. كراما كاتبين Kiraman katibin. يعلمون ما تفعلون Ya'lamuna ma taf'alun. Allah berfirman, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yakni pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Sahabat-sahabat semua, ayat ni clear dan terang nah. Clear lagi, terang lagi, ya. Allahu Akbar. Malaikat ni mulia. Maknanya dia tak ada miss lah. Kecil pun, buang satu tek cicak pun dia ada tulis. Dalam masjid ke di mana ke. Tak ada miss. Mulia, maknanya dia tak orang Kedah kata kecoh. Maknanya betul semua. Maksudnya dia buat yang apa juga dia buat, dia catat semua. Kalau kita rasa sekarang video lah kan. Tapi bentuk macam mana tu Wallahualam lah. Yang alamun ma ta'malun. Dia mereka tahu apa yang kamu buat. Tu dia. Sebelum saya nak tutup, kau ada nak tambah apa-apa? Kita kaitkan surah sebelum itu, surah 79. An-Nazi'at. An-Nazi'at 1 dan 2. An-Nazi'at. Itu malaikat yang mencabut nyawa tu. Tengok itu puasa. Kau surah apa? Kau surah apa? 583. Kita dah ada rujuk lagu dah. Awak di awal-awal. Ya. Al-Nazi'at. Apa tugas malaikat tu yang Demi malaikat. apa yang demi malaikat tu. Ayat apa? Ayat 1 dan Ayat 1. Atas. Cuba baca. Dia bagi jumpa dulu. 583. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'at. Gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Nashta. Wan-nashitati nashta. Mari kita dengar macam mana dia. Ayat pertama. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat kedua. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Demi malaikat. Ni cerita para malaikat lah. Maksudnya time nak kena sampai masa esok. Ini cerita dia. Kita macam mana orang jahat, dia cabut jahat. Allah. Tengok macam. Tiap apa yang kita jangan buat kat cincang. Ada Tuan Syed nak tambah apa? Jadi yang kita baca hari ni. Cikgu ada ya? Jadi mana ada apa? Gimana? Saya tutup dulu. Kau nak sembang lain boleh lah. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, kita sudah baca hari ini dari punca pada Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumpu pada kalimah yang ketiga Allah. Jadi kalimah
ayat yang ada kalimah Allah hari ini kita ambil daripada surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tak tahu ke Allah Ta'ala itu dia mengetahui apa mereka buat secara sorok-sorok, sembunyi-sembunyi atau mereka buat secara terang-terangan. Ayat ini diulang lagi dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 3. Allah nyatakan bahawa Allah itu disembah di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa mereka sembunyikan dan apa mereka zahirkan. Dia juga mengetahui apa yang mereka ya'lamu sirqanya. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Buat secara terang-terangan. Dan dia mengetahui apa yang kamu semua lakukan. Jadi, kita semua berhati-hati, berjaga-jaga tentang apa juga perbuatan yang kita nak lakukan. Ini ada kiraman katibin. Para malaikat yang mencatat segala amalan kita, perbuatan kita. Yang ada di surah Al-Infitar, surah 82 ayat 10 hingga 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi sahabat-sahabat semua, ayat yang kita baca pada hari ini tolong bawa balik pada ahli keluarga kita dan juga jiran-jiran kita, sahabat anda kita, supaya mereka pun mendapat manfaat dari tadarus kita pada hari ini. Saya mohon maaf semasa mengendalikan tadarus ini, apa salah silap saya mohon diampunkan. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.